3 perbuatan dilarang dalam Islam tapi menjadi kebiasaan orang Malaysia. Nombor 3, paling ramai yang tak tahu. Pertama, hisap rokok. Majoriti ulama terkini sepakat yang menghisap rokok jenis tembakau dan rokok elektronik adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Ini kerana kedua-duanya membawa kemudaratan kepada kesihatan diri dan orang lain. Malah ianya juga melibatkan pembaziran dan menyebabkan ketagihan yang cukup-cukup bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Kedua, mengumpat di media sosial. Di zaman moden kini, mengumpat bukan sahaja berlaku di kalangan makcik-makcik bawang sahaja, tapi lebih dahsyat berlaku di media sosial. Contohnya, rata-rata orang kita cepat sangat nak komen tanpa usul periksa. Ada yang baca tajuk sahaja, terus tinggalkan komen seperti tahu segala-galanya. Akhirnya, komennya telah menjadi fitnah yang dilarang keras dalam Islam. Yang tak suka mengumpat, sila hadirkan diri dan ucapkan Astaghfirullahalazim. Terima kasih. Ketiga, pakaian nipis dan ketat. Semua orang tahu yang Islam melarang perempuan memakai pakaian nipis dan ketat di khalayak ramai. Yang ramai tak tahu adalah lelaki turut tak dibenarkan memakai pakaian nipis dan ketat sehingga menampakkan tubuh badan. Mungkin lelaki sama lelaki tengok tak merasa apa, tetapi dengan wanita jadi lain yang boleh membawa kepada syahwat dan gairah. Ada juga yang lelaki tengok lelaki akan jadi lain, seperti golongan putus wayang macam geng pelangi. Ha ha.